yang pangkat besar pun datang turun tengok. Tunjuk je supaya you boleh buat marketing. Nanti you tunjuk perangai, satu orang pun tak nak duduk dengan you. Percayalah. About that also, banyak yang suruh saya bilang, ask me to be, Perkecilkan orang, merendahkan orang. merendahkan orang. Buat je tu. Tunjuk je supaya you boleh buat marketing. Actually no, because where I come from, my dad never teach me how to talk bad to people. So everywhere we go, have to bagi salam dengan orang. Want to greet people also have to be nice. We cannot raise our voice untuk nak shout. So from where my dad teach me, so dia cakap, you don't, wherever you go, don't always macam tunjuk perangai you kat orang. Nanti you tunjuk perangai, satu orang pun tak nak duduk dengan you. Percayalah. When my dad passed away, okay lah, dia tak ada lah harta kan. Dia tak ada harta. He died as a poor man, but he rich in France. Time tu ramai orang datang. Kalau pun tak expect ramai orang datang. Orang tentera yang pangkat besar pun datang turun tengok. Kalau workshop also, tengok Ramai orang sayang. sayang dia. So dia tak kaya dengan harta, jadi kaya dengan That's the real rich sebenarnya. Kekayaan yang sebenar. Kaya jiwa kan. Amazing. Then from there macam masih wah. Walaupun dia tak banyak tu, dia banyak dengan kawan. Murah masih that. From there also Kabilan pun tak pernah lah. Every fight pun tak pernah rasa sikit pun nak makikan orang semua. Walaupun orang cakap je sikit je, susah nak cakap. Tapi Kabilan kuat kacau orang je. Kuat kacau orang je. Tapi nak maki itu susah.